Setelah 63 tahun berlalu, Rosie Dobie merupakan pejuang kemerdekaan yang tidak asing lagi dalam sejarah negara kita. Semangat juangnya memberi inspirasi kepada anak muda untuk mencontohi jiwanya yang membara dalam melaksanakan yang menggadaikan nyawanya demi tanah air tercinta. Kisah ini bermula setelah British mengambil alih tugas daripada keluarga Brooke untuk memerintah Sarawak. My name is Satukan Dukan. How here you guys? Wow, British dah ambil alih kerajaan kita. Lepas ni, hidup kita akan lebih bagus lagi dan British akan bagi kita macam-macam. Betul tu, British akan bagi kita banyak harta. Banyak pembangunan yang kita akan dapat. Taklah hidup susah macam sekarang. Tapi kan, British tak pernah memerintah. Macam mana kamu semua ni boleh kata yang British tu bagus? Elah, kau ni, British tu bagus lah. Dah dia akan bagi kita macam-macam. Meskipun ada yang menolak British, tetapi hakikatnya rakyat Sarawak tidak menolak British dan Engku 13 telah disibukkan bagi menjayakan perancangan untuk menentang British. Antara tokoh yang menubuhkannya ialah Bujang Suntong dan Awang Ramli. Awang Ramli dan ahli Rukun 13 telah berkumpul dan telah berbaikat untuk taat setia pada perjuangan. Perancangan telah dibuat untuk membunuh Gubernur British. Kita merancang membunuh Gubernur British iaitu Sir Duncan Stewart. Perancangan dah dibuat. Ya, betul tu. Kalau British memerintah tanah Sarawak, mereka akan membahayakan rakyat Sarawak dengan cukai-cukai yang mahal. Adakah kita macam tu? Betul tu, Jan Suntong. Oh, Abang Ramli, macam mana anda nak buat gubernur tu? Kita perlukan 2 orang untuk misi ini. Seorang akan tikam Gubernur, seorang akan berada di hadapan Gubernur dan pastikan Gubernur berhenti. Kalau macam tu, biarlah aku yang bunuh gubernur. Rosli, adakah benar keputusan engkau untuk membunuh Sir Duncan Stewart? Engkau barulah berusia 17 tahun dan agak mustahil untuk engkau mengambil tanggungjawab yang besar ini dan berisiko. So, saya menjadi huru hara apabila Rosli mengambil keputusan untuk membunuh Gubernur British itu. Setelah perbincangan dilakukan, akhirnya Rosie Dobie dan Moshidi telah mengambil tanggungjawab untuk membunuh Gubernur itu. Awang Ramli menyerahkan badik kepada Rosie Dobie dan memberi kata semangat kepada beliau. Rosli, buat yang terbaik. Pengorbanan kau ini tidak sia-sia. Saya tahu abang, saya buat semua ini kerana bangsa, agama dan negeri Sarawak yang cinta. Ini adalah tanggungjawab kita. Hidup Sarawak! Tiba masa yang dinanti-nanti iaitu pada hari Sir Duncan Stewart datang ke situ. Sebelum ke majlis itu, Rosli bersarapan bersama keluarganya. Wah, sedapnya lawak hari ini. Pak, mesti pergi dulu Pak. Awalnya Tak apa, Pak. Mesti ada kerja perlu buat.
Mesti perlu datang awal di sana, Pak. Maafkan Rosli ya, Pak. Bu, maafkan Rosli, Bu. Maafkan segala salah-salah Rosli, Bu. Dan halalkanlah segala perbuatan Rosli. Ya Rosli, ibu maafkan kamu. Kenapa ya Rosli begini tiba-tiba? Ibu kan sayang ibu, anak-anak ibu. Kenapa nih Rosli? Pak, maafkan Rosli ya. Dan doakan buat Rosli. Ya, Bapak dan Mama maafkan kamu. Tapi kenapa kamu kata begitu? Kenapa berangai Rosli! adik? Bapak, sabar. Kenapa berangai adik macam lain semacam pagi ni? Bang, macam mana lagi? Kenapa mak? Pelik lah dengan anak kita ni. Ayah. Tak apalah, tak risaulah. Dah besar dah kan? Itulah, adik pun dah besar. Dah jom kelas. Okey, tu dia. Jawapan yang kita tunggu. Terang. Apa kata? Kalau kau bercerita soal peristiwa dan waktu itu aku mengambil gambarnya. Saya juga akan tetap tahu. Bukan. Sir. Do you want to take my photo? Yes, sir. Why you want to take my photo? Because so handsome, sir. Why I'm not handsome? Because so handsome, sir. Why you so handsome? And can I help you now, please? Sir, my name is Rosli. Okay, what's mean Rosli? Rosli means warrior in Sarawak. Okay, warrior in Sabah. Sarawak. Okay, and you? And my name is Moshidi, sir. Oh, Moshidi. What a beautiful name. What a gorgeous name. What the... Wow. Okay, you want to take my photo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, go on. Senang jadi huru hara. Rosli dan Moshidi cuba untuk melarikan diri tetapi akhirnya mereka ditangkap di tempat kejadian. Sir dan peristiwa telah mati 3 hari kemudian akibat kecaman itu. Saudara-saudara semua telah didapati membunuh dengan niat sehingga menyebabkan kematian terhadap seluruh peristiwa. Maka dengan ini
Mahkamah memutuskan Saudara Rosli Bobi, Saudara Mursyidi, Saudara Awang Rafiq dan Saudara Suntong dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sebelum apa yang hari? Sebelum itu, Saudara Rosli, ada apa-apa wasiat atau kata-kata yang ingin disampaikan? Izinkan saya untuk menyatakan usia terakhir dan memberi songkok ini kepada ibu bapa saya. Kepada ibu bapaku yang dimuliai dan ditaati serta dicintai siang dan malam. Selamat tinggal anak-anda ucapkan. Usahlah dikenang kematian anak-anda yang dahsyat ini, kerana ini memang sudah takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dielakkan lagi. Selimutilah jenazah anak-anda dengan panji kebangsaan Sarawak. Tunggu dulu yang Arif. Izinkan saya menyampaikan kata-kata untuk adik saya. Okay, make it faster. You shut up! Just let me talk to my brother. Jangan sampai aku mengeluarkan action protestku yang sebenarnya. Faster. You shut up! To my brother. Hey! Walaupun perbuatan kau salah, tapi kakak tetap berbangga dengan kau, adik. Dengan berumur 17 tahun, kau boleh membuat sedemikian. Wahai Rosli, kami semua menyayangi kau, Rosli. Kami menyayangi kau. Mak ayah menara kau dari kecil sampailah sekarang. Dan tampang kau, jika kau tidak membunuh sikap benar itu, dalam negeri Sarawak akan merana dengan tukar yang pahal, Rosli. You. I hate you all. You shut up. Don't keep asking me to shut up. I'm unemotional. Paham. Saya sadar. Adik kakak rasa itu saja kata-kata untuk anak daripada kakak untuk adik. Semoga adik damai di sana. Sebelum itu, jangan lupa untuk mengucap adik. Asyhadu an la ilaha illallah. You, let you know. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, selamat tinggal adik. Anakku. Telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Rosli Bobi telah menulis sebuah surat untuk generasi masa kini. Inilah perjuangan seorang dulu rakyat ketika zaman dahulu betapa jiwa keguruan itu dekat dengan obor perjuangan